Hello, Assalamualaikum guys. Bersama saya Giza Mimin dan kali ini saya akan sambung RPEOL. Saya sekarang nak pergi ke base Voltra. Okey. Kita ada kat dalam dah. Jom kita Oi! Kenapa siapa ni? Oi! Kenapa? Kenapa kau bunuh aku tadi? Okey, pada viewers tak tahu tadi dia bunuh aku. Tak, sumpah. Tadi aku nak pukul Wida, sumpah. Kau yang gila depan aku. Aku tadi nak bunuh Wida tadi. Skeleton ke Wida? Wida skeleton. Bukan ke Wida skeleton tu kat bawah ke? Betul lah aku nak pukul dia supaya dia tak naik. Kat situ kan jalan. Dah lah aku masuk lava tadi. Dah aku tengah beli. Aku nak makan. Dia ni yang bunuh aku. Bukan. Bukan dia. Ni yang pukul aku waktu tu itu. Jap. Ni sepatutnya Bukankah dia ke bunuh kau? Bukan lah. Kau yang bunuh dia. aku yang bunuh dia. Tapi sekarang Kau yang bagi tahu sebab sekarang ni kita kat kafe ni. Apa tu, damai-damai je lah. Ni aku sedap juga dia punya pengkipat. Ikan dia boleh beli tak? Ikan? Boleh beli ke? Oh, tak boleh. Sebab kan aku nampak dia, aku jarang aku nampak ikan duduk diam. Ikan salmon ni. Mungkin tengah jadi, mungkin tengah cosplay jadi patung. Sini, duduk. Sedap dia punya ni. Weh, kau tahu tak? Member kau bunuh aku. Bagi barang-barang aku balik. Maaf ya, kawan aku ni pendendam. Sebab aku bunuh kau. Tak apa. Aku tahu kamu kau tu design Denerat mana ni. Kau dah kaya dengan Denerat. Kau nak cookie tak? Cookie? Nak? Cookie satu. Cookies. Cookie. Mungkin dia pening kepala. Cookie lah pada. Okey. Cookie. Mana cookie aku? Belanja kan? Ya. Aku kebetulan kopi dia harga satu je. Mak kaya betul tempat dia ni. Ni aku tengok dekat dia punya senarai tu, Peggy Pie RM3 tau. Yeah. Pumpkin Pie ni 3 emerald. Oh, lepas tu yang kat luar tu berapa ringgit? Kat luar? Ni. Tu. Tu nampak tak? Tak nampak warna putih tu. Dia putih kambing. Itulah aku cakap. Berapa dia? Iyalah, cuba masuk balik. Hey. Okey. Kau golek Okay. Honey butter dia pun sedap juga. Kat luar dah reda lah. Dah Aku reda. nampak. Akhirnya tak lag juga. Pizza tu menyebabkan lag. Nak tanya. Dekat sini ada jap. Aku nak ajak kau pertandingan boleh? Pertandingan apaan tu? Pening kepala bang. Oh, pening kepala. Ni apa ni? Pertandingan yang kau boleh dapatkan senjata yang aku tak tahu, yang pasti nama dia Sin of War. Weh. Okey, jadi nak ikut. Kau bisu ke apa? Tak apa. Oh, dia cuma malas nak cakap. Okey. Aku faham. Begitulah.
Kau nak ikut? Sekawan kau ni. Weh. Bila kita nak pergi tempat tu? Mana dia? Oi. Ni weh. Pedang kau balik. Pedang. Pedang kau. Duduk. Duduk. Cahaya ilahi. Weh. Tu siapa bro? Anda siapa? Nama anda siapa? Anda dari mana? Jap. Dari warna. Kenapa? Dia salah satu kumpulan kau ke? Okey, toh. Dia salah satu kumpulan dia tu. Tapi mata dia warna apa? Kita tengok. Nasib baik mata dia tak warna merah. Permainan. Okey, toh. Kita perlu 4 orang. Korang nak ikut? Boleh? Aku nak ikut je. Okey, dia tak tahu apa-apa tapi nak ikut juga, tapi tak apalah. Okey. Kita akan ikut permainan. Wow. Chill out. Chill. Jangan nak main-main. Tapi madu korang ni sedap juga. Habis. Bra. Dalam terkejut lah aku tadi. Kau tahu kenapa aku diam? Apa? Aku sekarang otak aku tengah loading. Kau ada makanan tak? Ada je 10. So 12. Okey, korang mesti 10 daging. sepatutnya korang dah tahu dah tempat tu sebab korang kan dah datang tempat base kita orang. Tapi korang dah tengok belum? Korang dah tengok ke belum? Si dia ni dah tengok dah. Yang budak ni tak tahu lagi. Kejap. Maknanya kau dah tahu 10 kayu, 10 orang wood dah. Okey. Okey, maknanya kau dah siap kan? Kau dah siap kan? Sebelah ni pula. Tak apalah, aku ada itu untuk dua kawan aku tapi diorang tak tahu hilang ke mana, so aku bagi kawan-kawan ni je lah ya. Okey. Kau nak tahu kan tempat lokasi dia? Datang ke pokok tu, kita akan pergi dulu. Okey? Bro, please lah bro. Jangan bagi aku hidup bro. Jom ayo. Jom. Jom lah. Ya, aku nak ambil energy chest aku. Jom kita pergi. Okay guys, episode kali ni kita akan bagi 2 part. Jom naik atas, kita pergi. Semoga void. Okay, kita dah sampai. Jom. Somebody walk through the door. Okay, kita dah sampai Arolek ya. Dia ada jalan pintas Okey. So, sekarang kita boleh pergi sana, jom. Okay, weh. Jom. Kok? Jom. Sekejap, tersilap. Somebody. Weh, jom. Okay, jom. Saya nak tersilap aku. Mana? Sana kot. Sana? Mana? Kenapa kau dah duduk diam? Aku rasa dia orang lagging. What the fuck? Aku pening kepala sas. Okay. Dia nak buat apa situ? Buat apa dia masuk rumah aku? Kejap. Aku nampak dia macam pegang sign .
Kenapa dia orang ni? Dia orang ni kenapa bro? Mana tahu je kita. Dia ni kenapa? Korang pergi dulu. Okey. Kejap. Aku cuba ingat dengan Minda. Okay. Aku cuba, jap. Jap. Alam. Jap, weh. Aku tahu, kenal lah. Macam kenal je bendera ni. Jap, weh. Kau tahu tak ini bendera apa? Apa? Ini bendera. Nanti bendera apa? Dia apa? Hari jadi Minecraft ke-15. Ya Allah. Dia betul juga. Dah gerak lu. Oi! Sesat! Sini botak. Itu. Sini botak. Aku rasa sana lah. Sini botak. Kena. Okey, jom. Eh. Kalau sesat kau yang tangguh. Tanggung lah. Aku tak kisah. Dah. Sampai. Mana. Nak. Yeay!